Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Sempena perjumpaan profesionalisme pengarah bersama-sama pengetua dan guru besar bagi tahun 2026, sektor pendidikan khas akan membuat perkongsian perkara yang perlu diambil perhatian oleh semua pengetua dan guru besar dalam menguruskan perkara-perkara yang melibatkan murid berkeperluan pendidikan khas. Perkara yang akan disampaikan bukan untuk perhatian pengetua dan guru besar di sekolah yang ada PPKI sahaja, tetapi perlu diambil perhatian oleh semua pengetua guru besar di sekolah tanpa PPKI. Sekiranya sekolah tuan-tuan dan puan-puan mempunyai murid yang memegang kad OKU, maka perkara yang hendak disampaikan ini perlu diambil perhatian. Sektor pendidikan khas akan memfokuskan kepada 7 perkara. Pertama, buku panduan yang perlu dirujuk berkaitan dengan pengurusan pendidikan khas. Kedua, pengoperasian kurikulum KSSR dan KSSM pendidikan khas. Ketiga, jawatankuasa pendidikan khas sekolah JPKS. Keempat, rancangan pendidikan individu. Kelima, allowance murid berkeperluan pendidikan khas. Keenam, perkhidmatan yang boleh diperolehi di Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas 3PK. Dan akhir sekali, sumber rujukan yang boleh diperolehi berkaitan dengan pengurusan pendidikan khas. Program yang berkaitan dengan murid berkeperluan pendidikan khas boleh kita bahagikan kepada dua, iaitu program pendidikan khas integrasi PPKI dan program pendidikan inklusif PPI. Tuan-tuan dan puan-puan perlu merujuk kepada 3 buku utama berkaitan dengan pengurusan ini. Yang pertama, buku Kod Amalan Pendidikan Khas. Kedua, buku panduan pengoperasian program pendidikan khas integrasi. Dan yang ketiga, garis panduan program pendidikan inklusif murid berkeperluan khas. Pastikan program PPKI dilaksanakan menepati buku panduan pengoperasian program pendidikan khas integrasi yang dikeluarkan pada tahun 2015, manakala pengoperasian PPI pula perlu akur kepada garis panduan program pendidikan inklusif murid berkeperluan khas edisi 2018. Pengoperasian kurikulum di pendidikan khas juga terikat dengan Surat Perkeliling Ikhtisas SPI KPM bilangan 8 tahun 2016 dan SPI KPM bilangan 9 tahun 2016. Pastikan mata pelajaran yang ditawarkan dan peruntukan masa menepati SPI yang berkuat kuasa. Penentuan kurikulum di sekolah menengah adalah berdasarkan tahap kefungsian MBPK. Sila rujuk lampiran 7 dalam SPI KPM bilangan 8 tahun 2016. Dalam lampiran berkenaan menyatakan bahawa tahap kefungsian murid berkeperluan pendidikan khas terbahagi kepada 3, iaitu berkefungsian tinggi, berkefungsian sederhana dan berkefungsian rendah. Bagi MBPK yang berkefungsian tinggi, mereka bolehlah mengikuti kurikulum KSSM seperti mana murid di arus perdana. Manakala murid-murid yang berkefungsian sederhana dan berkefungsian rendah bolehlah mengikuti kurikulum yang dibina khas untuk pendidikan khas, iaitu KSSM pendidikan khas. Pastikan murid diajar menggunakan DSKP mengikut tahap umur dan keupayaan murid. Murid-murid MBPK di kelas pendidikan khas agak unik kerana mereka berada di dalam satu kelas walaupun mempunyai tahap umur dan keupayaan yang berbeza. Mohon juga semua pengetua dan guru besar untuk menyemak adakah terdapat defisit PDP. Sekiranya ada, maka laksanakanlah intervensi yang perlu. Saya juga ingin menarik perhatian kepada jawatankuasa pendidikan khas sekolah atau JPKS. Mohon semua pengetua dan guru besar memastikan jawatankuasa JPKS ini ditubuhkan dan tuan-tuan dan puan-puan perlu mempengerusikan mesyuarat berkenaan sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Sila rujuk buku panduan pengoperasian program pendidikan inklusif muka surat 39 berkaitan dengan perkara ini. Keanggotaan jawatankuasa pendidikan khas sekolah bagi sekolah-sekolah yang ada program PPKI dan tanpa PPKI
adalah berbeza. Sila rujuk buku pengoperasian berkenaan untuk maklumat lanjut. Jawatankuasa GPKS ini sangat penting. Jawatankuasa ini adalah merupakan platform utama dalam membuat sebarang keputusan yang berkaitan dengan murid berkeperluan pendidikan khas. Rancangan Pendidikan Individu (RPI) juga adalah merupakan satu perkara yang perlu diberi perhatian yang sangat serius. Pastikan pelaksanaan RPI dilaksanakan dengan baik dan mengikut prosedur yang betul. Sila rujuk buku panduan Rancangan Pendidikan Individu edisi kedua yang dikeluarkan pada tahun 2023. Semua MBPK wajib dilaksanakan RPI sama ada mereka berada di sekolah pendidikan khas, program pendidikan khas integrasi maupun program pendidikan inklusif. RPI diwujudkan bagi menangani cabaran dan isu yang dikenal pasti menghalang MBPK daripada meneruskan pembelajaran dengan berkesan. Sekiranya terdapat sebarang cabaran dan isu, masalah ini perlu diselesaikan melalui pelaksanaan RPI. Bagi murid yang berada dalam PPI penuh, penyediaan RPI hendaklah dilaksanakan oleh guru pendidikan khas dengan kerjasama rapat guru aliran perdana. Pelaksanaan RPI melibatkan beberapa proses. Pastikan proses-proses ini dilaksanakan dengan mengikut prosedur yang betul. Suka saya mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan tentang dua perkara ini, iaitu mesyuarat GPKS dan juga RPI. Sekiranya terdapat aduan atau isu berkaitan dengan MBPK, dua dokumen ini akan dijadikan rujukan utama dalam sesuatu proses siasatan. Dokumen berkenaan ialah minit mesyuarat GPKS dan dokumen RPI murid. Oleh itu, mohon semua pengetua dan guru besar memberi perhatian yang serius berkaitan dengan pelaksanaan dua perkara ini. Seterusnya, saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan terhadap Allowance Murid Berkeperluan Pendidikan Khas. Allowance ini diberikan kepada MBPK bagi tujuan meringankan beban kewangan ibu bapa dan penjaga. Pastikan semua murid yang layak menerima EMBPK menerima allowance ini pada kadar RM150 sebulan. Pihak sekolah khususnya pengetua atau guru besar hendaklah bertanggungjawab memastikan semua murid yang layak menerima EMBPK tidak tercicir sama ada dalam fasa 1 maupun fasa 2. Sekiranya terdapat isu keciciran, laporan perlulah dibuat kepada pejabat pendidikan daerah untuk tindakan lanjut. Saya amat berharap agar isu keciciran ini tidak lagi berlaku pada tahun ini. Kegagalan mematuhi tata cara pengurusan MBPK boleh menjejaskan proses penyaluran bantuan dan kes aduan. Sebarang ketidakjujuran juga boleh menyebabkan tindakan undang-undang diambil di bawah Akta 694 iaitu Akta Pencegahan Rasuah. Saya juga ingin mengambil peluang di sini untuk berkongsi tentang perkhidmatan yang boleh diperolehi di Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas 3PK. Terdapat 6 fungsi utama Pusat Pendidikan Khas 3PK ini. Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas 3PK ini beroperasi di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Sungai Petani Merbuk. Terdapat 4 orang pegawai bidang khusus yang berkhidmat di sini. Mereka mempunyai kepakaran dalam bidang terapi cara kerja, terapi pertuturan dan psikologi pendidikan. Antara perkhidmatan yang ditawarkan di sini ialah sesi saringan dan penilaian kepada murid-murid yang mempunyai ciri-ciri MBPK. Sekiranya di sekolah tuan-tuan dan puan-puan terdapat murid-murid yang mempunyai ciri-ciri murid berkeperluan pendidikan khas, mereka bolehlah dirujuk ke Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas. Selain daripada itu, MBPK juga boleh menjalani sesi intervensi dan rehabilitasi serta rehabilitasi. Sekiranya pihak sekolah dan ibu bapa memerlukan perkhidmatan, bolehlah memohon dengan cara mengisi Google Form yang disediakan di sites rasmi Sektor Pendidikan Khas atau membuat panggilan telefon di talian 010 8425 853.
Semua bahan rujukan berkaitan dengan pendidikan khas bolehlah diperolehi dengan mengakses saites rasmi sektor pendidikan khas seperti alamat yang tertera. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh mengimbas kod respon pantas seperti yang dipaparkan. Terima kasih diucapkan kepada semua pengetua dan guru besar yang telah memberi perhatian sepenuhnya terhadap perkara yang telah disampaikan. Santunilah MBPK di sekolah tuan-tuan dan puan-puan sebaiknya. Mereka berbeza tetapi mereka juga mempunyai keupayaan. Semoga hasrat KPM dan sektor pendidikan khas dalam memastikan KPI keboleh pasaran murid berkeperluan pendidikan khas dapat direalisasikan. Saya juga mengingatkan perkara-perkara yang boleh menimbulkan kes aduan dapat dielakkan. MBPK bukan tanggungjawab sektor pendidikan khas sahaja tetapi tanggungjawab semua. Sekian, terima kasih.